Assalamualaikum, apa khabar? Tengok tu comel bunga ni kan? Bunga comel, daun dia lagi comel, warna purple. Ni lah bunga dan daun lemon ni. Sebenarnya Kak Nur pun baru kenal pokok ni. Ada kisah dah di sebalik pokok ni. Masa Kak Nur bertugas di Langkawi, terjumpalah daun lemon ni di sebuah restoran. Masa tu nak makan nasi lah, agak ada ular. Kak Nur tengok ada pucuk warna purple. Comelnya. Kak Nur pun ambil lawak kelip. Kita semalah dah alhamdulillah hidup. Kak Nur semar batal tu lah ada pucuk dia tu. 2 tahun duduk di Langkawi, lepas tu balik ke Kelantan. Kak Nur bawa balik pokok ni. Pokok Kak Nur tanam tu dah besar. Ni anak dia rasanya. Selain daripada buat ular, rupa-rupanya pokok ni banyak khasiat dia. Ni Kak Nur baca dah, Kak Nur tengok dalam internet. Nama saintifik dia Vitek trifolia. Terkenal dalam perubatan tradisional untuk merawat wanita lepas bersalin, mengurangkan angin badan dan melegakan lenguh-lenguh sendi. Air rebusan dia boleh membantu untuk rawat batuk, kohok, cirit-birit dan mencuci luka. Orang sebelah utara dia buat nasi lemuni. Kalau orang Kelantan dia buat nasi kerabu. Mungkin ambil air dia untuk pewarna. Ni dia tulis lagi mandian herba. Air rebusannya boleh digunakan untuk mandi, untuk memulihkan badan yang lemah dan juga lenguh. Boleh buat cuci luka, menghalau nyamuk secara semula jadi, bantu rawat rambut, untuk hilangkan kelemahan, kurak dan kutu. Nak buat nasi lemuni pula, Kak Nur tengok dalam internet ni lah. Dia macam buat nasi lemuk. Kita bubur sate dalam nasi dan kita tambah daun lemuni ni. Jadi bila nasi masak, dia akan bertukar kepada warna agak-agak nak kelabu gitu. Dia orang kata sedap, sangat sedap. Tapi Kak Nur tak terang lagi dah. Lagu mana kesedapan dia, lagu mana aroma dia tu. Kak Nur tak boleh nak jawab. Dah ada pokok, insya-Allah kita akan buat sak bimbang. Dah tanak nasi lemuni tadi. Lauk-lauk supaya sekala lah supaya nasi lemuk. Ikan bilis, telur, ayam kalau nak. Dah tu terang buat daun-daun ni semua Kak Nur ambil untuk menantu Kak Nur hok baru lepas bersalin. Orang kata kalau ama molek pengeluaran air susu lebih lancar. Pendek kata daun dia tu tinggi antioksidannya serta banyak lagi zat-zat lain hok ada dalam. Selamat berpuasa, jangan lupa mengaji Quran, berzikir dan berselawat. Assalamualaikum.